Alamak, tak sempat nak potong gelang sebab gelang tu besar. Jangan risau. Kita boleh selesaikan di pagi raya walaupun kedai emas tutup, tapi tak ada masalah. Ada cara dia. Okey, kalau gelang yang macam ni, kita boleh simpulkan. Okey, kita simpul di bahagian bawah so dia tak akan nampak lah. Kita tengok banyak mana yang longgar. Okey. Kita simpulkan bahagian kiri kanan gelang. Jangan risau, dia tidak merosakkan gelang. Sebab emas 750 ni dia lagi keras daripada emas 916. So dia tak akan rosak dan dia tak akan putus. Tengok, dah nampak? Nampak tak? Okey, kita dah pun simpulkan kiri dan juga kanan gelang. So sekarang kita boleh pakai dengan saiz kita. Lagi jimat tau. So kita tak akan rugi emas bila kita simpul macam ni. Tak nampak pun sebab di bahagian bawah. Okey, so boleh tengok yang depan kita dah simpulkan, yang dekat belakang ni kita belum simpulkan lagi. Tengok memang sangat banyak dia punya beza. Yang belum simpulkan memang sangat-sangat longgar. Tak nampak pun bahagian simpul ni. Dan jangan risau, memang tak ada efek pada gelang.